Berapa kosong? Ada tak berapa kosong? 4-0. 4-0. Okey. Woi, pandai. Ya, hari ni kita pergi tengok bola di Stadium Kuala Lumpur yang antara Malaysia bertemu dengan Laos ini. Tiket yang Malam ni berapa kosong? Malam ni? Malam ni 2-0. 2-0. Empat sikit sangat. Mesti advantage lah. 2-0 Siapa boleh menang? Malam ni tentulah Malaysia menang. Kurang-kurang 4-0 lah. Kurang-kurang 4-0 lah. Tak nak banyak-banyak. Rasa boleh 3-0. Malaysia 3, Laos 0. Realistik lah. brother menjual mafla ni tiket lebih kita bagi lebih. Okay, dia pun happy. Jom beli mafla satu cantik. Jom boleh masuk stadium. Kita tengok antara kita tengok di live depan mata saja. Tiket pun dapat. Apa lagi, mari kita bagi sokongan kepada pasukan Malaysia. Adakah kita tengok yang tempatan kita import itu Sumareh dan juga Wan Kuching import daripada US, sanggup bermain untuk Malaysia. Tengok persokongan padu daripada penonton, penyokong. Oh, Laos mendapat sepakan sudut. Saya ni 1-0 lah. Memang 1-0 lah ni. Itu pun kalau 1-0. Tak tahu lah Malaysia main apa ni. Malaysia Peluang punya banyak. position ada, tapi ending tak ada kat depan. Kau bangau kat depan. Ya, seri ni kalau masuk 0-0 ni. Buat Laos dah percubaan tadi. Malaysia kena wake up. Tak baik tu. Takkan nak tunggu Laos gol nak gol. Takkan nak tunggu aku masuk tu. Bijak Jangan nak tunggu masuk. Oh, lama kita pergi kencing tandas ni terlampau jauh. Oh, akhirnya kita sambung tengok bola sebab terlampau minum air lah. Okay, hari ni Laos mendapat sepakan sudut mencari gol. Dikeluarkan oleh pemain Harimau Malaya. Itu semangat sekali. Bermain di belum baru 1-0 lah. Oh, 1-0 tak apalah. Ingatkan 2-0 tadi. Okay, kita bersambung kembali melihat kejohanan 4 tahun sekali ni macam World Cup baru habis tadi. VAR check adakah itu gol yang disahkan. Bersambung kembali. Rasanya gol itu gol, memang gol. Kalau tak gol tak tahulah dah cakap apa. Kosong mungkin dilakukan oleh Sumareh atau tidak. Ada gol sendiri di situ tetapi dipasingkan oleh Sumareh mencipta gol walaupun tidak mencipta gol tetapi dia ada gol. Tapi kenapa muka sedih? Ini apa sudah jadi gol lah. Offside telah dilakukan oleh mereka. Lumayan merayakan kemenangan agak besar juga 4-0. Wan Kuching telah menjadikan gol juga dengan sepakan percuma. Game tak sia-sia antara Malaysia bertemu dengan Thailand dan juga Filipina. Okey, jom mari kita balik. Bye bye.